Video ni dah viral. Roll. Membohong tak habis-habis. Hei, Budi Madani konon. Hei! Dan bila saya tengok video ni, rasa geram, marah dan angin. Kenapa masih lagi tak faham tentang Budi 95? Benda basic kot. Okay, hampa tengok kerajaan nak kerja bohong kita. Alright, approve. Dia tulis approve. Okay, dia tulis approve. Lepas tu abang video angkat nozzle. Dia tulis weh, pasal apa weh? Ni Aita ni memang pakai minyak di sini. Pasal apa tak boleh? Kerajaan ni menyusahkan lah. Apa dia bohong apa ni? Nampak? Apa cerita sebenarnya? Adakah dia ni bersikap sarkastik? Ataupun dia ni memang bebal, tak boleh nak menilai antara petrol dan juga diesel? Namun, penilaian saya berbeza. Saya fikir mungkin orang ini nak tunjukkan contoh mereka yang bebal. Mungkin orang ini nak tunjukkan contoh bagaimana teruknya pemikiran mereka yang masih lagi mempertikaikan tentang Budi 95. Nampak? Dan saya ambil sikap yang positif, sikap yang husnuzon bahawasanya berada ini yang dikhabarkan mungkin dia anggota PDRM hanya bersikap sarkastik. Bukanlah sebenarnya orang yang bebal, bukanlah sebenarnya orang yang bukanlah sebenarnya orang yang tidak memahami beza antara minyak petrol dan minyak diesel. Sebab diesel nak dapatkan subsidi tentu saja kena pakai fleet card. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harap sangkaan saya yang positif itu betul. Nampak?